Bila peperiksaan makin dekat, setiap mata menatap buku. Tapi tak semua hati bersih dalam perjuangan. Aku risau USA ni. Tapi tak apa, kita usaha je. Usaha? Kalau boleh tahu soalan awal, lagi senang. Aku tahu anak Cikgu Kamal tu ada kertas tu. Ha ha ha. Buai laju sampai pokok sana. Adam, ayah kau kan yang siapkan soalan USA tu kan? Tak adalah. Mana ada. Itu rasa pun dia boleh tahu pun. Pernah tengok sikit je. Tak rugi kan? Rasuah tak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang cuma sehelai kertas atau selembar wang kecil yang menukar maruah. Kalau aku tolong dia, mungkin aku dapat kawan. Tapi kalau cikgu tahu, habis aku. Ayah pun kecewa. Abang kena ingat, jujur tu lebih mahal daripada semua jawapan di dunia. Antara maruah dan kawan, Adam tahu satu kesilapan kecil boleh membocorkan integriti seluruh sekolah. Baiklah, sebelum kita mula, ada laporan mengatakan ada cubaan mendapatkan soalan peperiksaan. Kami akan siasat. Cikgu, saya nak cakap sesuatu. Saya hampir terima duit dia. Tapi saya tak buat. Saya menyesal sebab tak terus beritahu awal. Bagus Adam, kejujuran itu keberanian sebenar. Aku cuma tak senang je. Sekarang aku dah malu. Aku lupa dia yang sebenar. Rasuah bermula dengan niat yang salah dan berakhir dengan kehilangan maruah. Rasuah boleh berlaku di dalam dunia maya juga. Integriti digital bermula dari tindakan kecil dan guna imbuhan untuk cari pengiktirafan. Jika kita upah orang lain untuk membuat tanggungjawab kita, maka itulah tanda awal rasuah. Mengambil kesempatan, walaupun nampak kecil, memberikan hadiah untuk menentukan kesalahan ialah satu rasuah. Rasuah bermula dari sikap yang mahu jalan mudah. Jujurlah dan akui kesilapan. Rasuah bukan sekadar duit. Ia bermula dari hati yang mahu menipu. Jujur, amanah dan berani berkata tidak. Kita generasi bebas rasuah. Kami Wira Adi Rasuah.